23 Ramadan, salah satu daripada malam-malam ganjil yang kita harapkan, sangat-sangat harapkan berlakunya Lailatul Qadar. 23 ni juga, setengah-setengah ulama kata nombor 23 ni lebih tepat, lebih kuat untuk mengatakan dia adalah malam Al-Qadar. Tapi tak apalah, siapa yang beriktikaf, teruskan beriktikaf dengan membaca Al-Quran, dengan salat, teruskan beribadah. Siapa yang tidak dapat beriktikaf, jangan takut, jangan khawatir. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata macam mana? Siapa yang membukakan puasa orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangkan pahala puasa orang tu pun. Hadis ni sebenarnya memberi banyak ketenangan hati kepada ramai orang yang terpaksa bekerja sewaktu orang lain boleh beribadah. Terutamanya kalau kita tengoklah, terutamanya petugas-petugas keselamatan, polis, tentera, orang yang berkawal di sempadan, pengawal keselamatan, dan banyaklah orang yang terpaksa bertugas sewaktu orang lain sedang beribadah. Adapun sebenarnya kita boleh je, kalau kita nak solat tarawih, kita boleh solat tarawih secara bersendirian. Tapi kalau kita bekerja, tak sempatlah nak solat tarawih tu. Kalau kita kena bertugas, contohnya kena berkawal, mana sambil berkawal tak boleh nak solat tarawih, dia kena berkawal lah, kena menjaga. Tapi kelebihan dia apa? Nabi SAW kata apa? Walaupun hadis ni ada setengah-setengah ulama kata tidak sahih, setengah ulama kata boleh diterima, tapi hadis ni mengatakan apa? Siapa yang memudahkan orang lain untuk beribadah, dia akan dapat pahala orang beribadah tu. Sama juga macam kalau saya membina masjid ataupun saya infak untuk didirikan sebuah masjid di situ, siapa sahaja yang bersolat dalam masjid tu, saya akan dapat pahala dia. Kalau saya membuat satu jalan, contohnya saya memudahkanlah berlakunya ataupun tersiapnya satu jalan, daripada jalan tu orang pergi ke masjid, saya akan dapat pahala orang yang pergi ke masjid tu setiap kali dia menggunakan jalan tu. Jadi begitulah Allah Subhanahu Taala ni, dia maha pemurah, dia suka memberikan kita pahala. Jadi siapa yang tidak dapat beribadah ataupun tidak dapat beriktikaf dalam malam-malam akhir Ramadan ni, dia boleh memudahkan urusan orang yang beriktikaf. Sebagai contoh, kalau dulu saya pernah lah, masa beriktikaf tu ada jemaah ni dia kutipkan baju kotor sebab kita 10 hari, bila 10 hari duduk dalam masjid ni mesti baju tukar banyak kali. Jadi bila kita tukar banyak kali, baju-baju yang dah lama ni duduk longgok macam mana kan, nak simpan dalam beg tu. Jadi ada seorang jemaah ni, dia datang dan dia kata bagi semua baju-baju yang dah lama dah pakai dah tu, dia nak basuhkan, dia bawa pergi ke ropi ke macam mana, dia basuhkan, jadi dia pulangkan dalam keadaan dah wangi lah. Jadi nak katakan boleh macam-macam cara untuk kita mendapatkan pahala. Ramai orang kata dengan bagi makan orang yang berbuka puasa. Setengah orang dia kata nak bagi makan orang buka puasa ni kena kos. Contohnya macam kalau satu kali buka puasa tu nasi, lauk dengan buah apa semua, kata mungkin RM15 satu kepala ataupun RM20 kalau nasi biryani kam, kata RM20 Sebenarnya Nabi sebut kata apa? Man fattara saiman, siapa yang membukakan puasa dia. Maksudnya yang sebenarnya yang dapat pahala tu yang kurma tu je, kalau dia buka puasa dengan kurma. Kalau dia buka puasa dengan air mineral, jadi dia dapat pahala dekat air tu. Jadi sebenarnya kita banyak peluang untuk kita beribadah, untuk mendapat pahala ibadah orang lain dengan cara kita bagi dia minum air saja, ataupun kita bagi dia, kita taja, kita sponsor air mineral kecil tu saja dekat masjid surau dah dapat. Tapi masjid surau dah banyak yang ada penapis air ni kan. Ataupun kita taja buah je, kita taja kurma, kita tahu orang akan buka puasa dengan kurma, kita bagi yang kurma tu. Jadi setiap kali dia buka puasa, dia akan dapat pahala orang yang berpuasa tu daripada orang yang menginfakkan, yang mensedekahkan makanan tu. Jadi itulah cara Allah SWT memberikan pahala terutamanya di 10 akhir Ramadan ni.